Kuala Selang. Terima kasih. Dia saya nampak kepingin sangat untuk berucap. Ya. Pasal kemarin tidak dapat berucap sama kemarin dulu. Saya Sila teruskan. Saya merakamkan setinggi-tinggi jutaan terima kasih kepada Tan Sri Yang di-Pertua. Saya juga rasa terpanggil untuk berucap, walaupun seringkas manapun, tetapi dalam perkara yang dibentangkan oleh kerajaan dalam rang undang-undang sebutan suatu akta untuk memindah akta lembaga hasil dalam negeri 1990, Negeri Malaysia 1995, Tan Sri Yang di-Pertua, berlatar belakangkan kedudukan yang berdepan dengan pelbagai kegawatan Tan Sri. Kegawatan ekonomi, berontakan, undangan, politik, kehakiman. Saya memerhatikan satu pembentangan rang undang-undang LHDN ini yang tidak sama sekali membayangkan keprihatinan kerajaan, di mana kalau kita lihat apa yang tidak diminta persetujuan oleh ahli-ahli yang berhormat di Dewan yang mulia ini, dan kita memuliakan Dewan ini, Tan Sri Yang di-Pertua, maka rang undang-undang ini sejak sewajarnya membayangkan dan mencerminkan kemuliaan Dewan ini. Apa yang dipinta adalah pada akhirnya hanya pindaan terhadap kekerapan, atau lebih tepat di sana dikatakan tujuan untuk membenarkan lembaga bermesyuarat sekali dalam tiap 2 bulan berbanding dengan sekurang-kurangnya sekali sebulan sebagaimana yang dikehendaki oleh peruntukan yang sedia ada. Tan Sri Yang di-Pertua, lembaga LHDN ini yang bukan hanya tanggungjawabnya mengurus pendapatan negara, bahkan juga terlibat dalam perlaporan, seperti mana kalau kita baca dalam laporan balas laporan ketua audit negara, dan kalau kita perhatikan di sana ada kegiatan-kegiatan pelaburannya, seumpama yang disebutkan di sana, ya, tentang bagaimana pada tahun akhir 2007 Crown Agent Investment Management Limited mengurus sejumlah 419 juta pelaburan am untuk kerajaan Malaysia, ya, yang diizinkan ataupun yang disetujukan oleh Jabatan Akauntan Negara JANM. Tan Sri Yang di-Pertua, lembaga ini adalah cukup penting dalam membawa dan mengisi dan melunaskan dengan izin fiduciary role ataupun pertanggungjawaban pengurusan keuangan negara. Namun tatkala dibentangkan hanya pindaan-pindaan seperti ini cukup mengecewakan rakyat, khususnya ahli-ahli yang berhormat daripada Pakatan Rakyat di sebelah sini. Tan Sri Yang di-Pertua, saya ingin sebutkan lembaga ini yang seharusnya bertanggungjawab terhadap segala taxation policy, sebab sahabat saya telah menyebutkan bagaimana satu policy yang benar-benar dapat membayangkan keadilan dalam satu taxation yang cerdik pandai, ya, lakukan tax evasion dan segala maneuvering yang telah disebutkan sebentar tadi. Tetapi yang saya nak sebutkan, kalau hanya pindaan ini yang dipinta, termasuklah juga satu persetujuan melalui circular resolution saja, perkara ini adalah cukup mengaibkan dan bertentangan dengan semangat lembaga ini, Tan Sri Yang di-Pertua. Kenapa? Kerana circular resolution ini, Tan Sri, saya juga pernah menjadi seorang pengarah sebuah, ya, PLC main board di bursa, dan saya tahu bahawa kalau circular resolution ini, ia adalah bersangkutan dengan hanya perkara-perkara operasional. Tetapi di sini LHDN mengurus tidak kurang, saya kira 189 bilion kalau tidak silap saya, jumlah dana yang mereka urus. Dan hari ini Menteri meminta
ahli-ahli yang mereka lantik memberikan seumpama satu blank check dengan hanya secular resolution. Ini perkara yang perlu dirakamkan sebagai trust dan premis kepada penolakan kami atas pindaan ini. Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita perhatikan, terdapat perkara-perkara seperti tunggakan-tunggakan, bayaran, pinjaman, badan-badan berkanun, syarikat-syarikat kerajaan dan bukan kerajaan, yang kesemuanya menantikan supaya revenue dan pendapatan negara diurus tadbir dengan baik. Malangnya yang kita terima adalah hanya pindaan seperti ini. Saya ingin menyebutkan pada tahun 2007 sebanyak 46 ataupun bersamaan dengan 63.8% daripada 72 pinjaman yang disalurkan kepada syarikat-syarikat kerajaan dan bukan kerajaan mempunyai tunggakan bayaran balik pinjaman dengan tempoh tunggakan antara 6 hingga 18 bulan. Jumlahnya yang boleh saya baca di sini, akhir tahun 2007 tunggakan bayaran balik pinjaman adalah berjumlah 10.62 bilion, melibatkan ansuran tertunggak 15 hingga 2,663 ansuran ataupun installment. Tan Sri Yang di-Pertua, keseluruhan perkara ini menunjukkan pada kita betapa dalam suasana yang berlatar belakangkan segala yang menakutkan dan menggerunkan, negara yang sudah pun diakui mengalami kemelesetan dalam suku yang pertama tahun ini, pengunjupan sebanyak 6.2%. Apakah ini saja yang mampu Kerajaan Barisan Nasional bentangkan dalam Dewan Yang Mulia ini, Tan Sri Yang di-Pertua? Oleh kerana itu, sepakat kami di pihak Pakatan Rakyat mau perkara ini ditimbang balik oleh kerajaan. Kalau tidak, memang kami bantah dan tolak mentah-mentah 100%. Terima kasih Tan Sri Yang Tua. Terima kasih Kuala Selangor. Kalau ikut penjelasan Kuala Selangor tadi, Tan Sri, pindaan ini macam remeh sangat, dibentangkan kepada satu sidang yang hanya ada 10 hari ini, yang banyak kita nak buat tetapi terpaksa menumpu satu hari untuk ini. Tapi sedarkah Kuala Selangor bahawa sebenarnya pindaan ini tidak seremeh yang disangka? Dengan membolehkan apa tadi itu, resolution melalui sekular ini, sebenarnya satu kuasa yang cukup penting telah diambil daripada lembaga ini dan diserah kepada orang tertentu. Ini bukan perkara kecil ni. Ada orang yang mendapat kuasa yang besar daripada pindaan ini, bukan lembaga. Dan saya mengesyaki Menteri Kewangan yang akan mendapat kuasa besar. Apa pandangan Kuala Selangor? Tan Sri di-Pertua, saya cukup mengiktiraf pandangan sahabat saya daripada Kuala Kerai sebentar tadi. Kerana kalaupun kita tidak membuat tuduhan, tetapi yang tersirat dalam keseluruhan perkara ini adalah memberikan dan mengumpulkan kuasa kepada menteri, yang merupakan cara sifat gelagat pengurusan kewangan di seluruh negara ini. Ini yang paling mengecewakan, Tan Sri Yang di-Pertua. Kita telah dengar beberapa bulan yang lalu betapa pengurusan pelaburan akhirnya berakhir dengan pelbagai yang disebutkan oleh penulis-penulis dalam majalah-majalah financial sebagai bad decision, keputusan-keputusan buruk yang dilakukan oleh bad governance, dan saya tambah oleh bad leaders. Kalau hanya retorik, kita tengok sekarang ini apa yang berlaku kepada Maybank. Bangun kalau berani bercakap. Jangan sorok-sorok.